Assalamualaikum dan hai. So bila kita nak buat sale, kita tekan mana-mana option. Satu serkup cotton hitam saya dah dapat untuk satu item, dan dia nak jubah ni dia ada variation lah. So dia nak ambil hitam L RM50, kita pun add to cart. Total saya ada RM60. So untuk tahu RM60 ni apa, kita tekan bahagian tiket. So RM60 yang kita beli adalah serkup RM10 dan juga jubah RM50. Untuk pembayaran, kita tekan confirm item. Jadi akan keluar macam mana kaedah pembayaran. Untuk video ni, customer bayar di standee yang kita dah sediakan. So dia adalah manual record. Dia bayar kepada standee saja yang saya letak e-wallet. So saya tekan e-wallet ni. Amount of RM60.00 has been received and the balance is RM0.00. Okay, so untuk cara e-wallet, dia tak ada baki lah, sebab dia akan bayar exact amount. So boleh show receipt. Dekat receipt macam tadi dia bayar pakai touch and go kan. So ada dekat receipt tu dia bayar pakai apa dan apa yang dibeli. So kita boleh print atau kita boleh send dekat email dia lah, ataupun juga kita boleh WhatsApp dia. Pastikan dalam device ada aplikasi WhatsApp ataupun WhatsApp Business. Selamat mencuba.